pula. Esok kita tak boleh nak predict, geng. Sebab hari ni korang tahu news kan. Esok kita tak boleh nak buat prediction. Korang biar market jalan dulu untuk esok. Biar dulu market. Tengok apa yang terjadi, geng. Apa yang terjadi untuk esok. Tunggu. Esok baru hari Isnin. Market baru open. Tunggu dia jalan dulu. Zik selalu hari Isnin. Petang Zik makin zone. Petang baru Zik makin zone. Malam baru Zik akan entry. Kalau ada confirmation. Kalau tak, Zik tak akan entry. Kalau tak ada, sebab apa? Sebab apa? Aku bukan signal provider. Aku the real trader. Kalau aku ada entry, aku share. Kalau aku tak ada entry, tak adalah aku share. Dalam tele education ada video Zik entry A to Z kan, depan bentuk video betul. Ada. Macam mana nak dapat? Kau tekan je profile aku dekat atas sebelah kanan ni. Sorry, atas sebelah kiri. Akaun TikTok baru ke? Betul. Tekan profile aku dekat atas sebelah kiri ni, abang-abang, kakak-kakak semua. 260 mata memandang. Tekan profile aku dekat atas sebelah kiri ni. Nampak tak dekat sini, geng? Aku nak bagi video bernilai RM5,000 ni. Tekan dekat sini. Tekan titik 3 atas sebelah kanan. Open in browser, abang-abang, kakak-kakak. Dah masuk dekat channel public aku, tekan je pin message 1, 2, 3, 4, 5. Basic to advance. Tak perlu beli buku mahal-mahal. Tekan je, geng. Dah masuk dekat dalam ni, kau tengok ni. Yang teori yang cakap tadi, saya dah belajar Zik tapi tak faham-faham. Cuba belajar teori dulu. Zik dah cuba tolong korang sebaik yang mungkin. Kau tengok teori part dulu. Dari part 1, part OHLC, part SNR, cara time frame, kenapa kita kena tengok time frame besar, kenapa time frame kecil ni kita tak boleh nak tengok sangat. Aku dah explain dah dulu. Cara kau nak marking zone, aku dah ajar ni cara nak marking zone. Cara kau nak masuk entry dan juga cara kau nak take TP. Tadi ada orang tanya TP sampai mana, TP sampai mana. Tu aku dah buat video. Kau fahamkan betul-betul. Dekat sini ada daily setup technical. Buat seminar bang dekat Kelantan. Seminar Zik ni, nampak ni. Zik dah buat offline seminar ni. 6 hari bulan 7. Siapa yang nak datang silakan. Tak nak, tak ada masalah. Just open account HFM under IB code Zik dan juga deposit sahaja. Korang terus boleh join. 6 hari bulan 7 dekat Pavilion Bukit Jalil. Budak-budak KL, Selangor yang nak jadi full time trader, insya-Allah kau bagi aku peluang untuk mengajar kau. Kalau kau belajar dengan aku dan kau tak dapat positive result, kau ban je aku daripada TikTok, kau left je channel aku. Aku berani potong channel. Zik nak join under kau HFM, boleh PM Zik. Tekan je poster ni, bawah ni ada link. Tekan je. Zik. Kalau kau rasa kau nak jadi full time trader, kau nak belajar betul-betul, dan ilmu yang aku bawa ni bukan ilmu cak ayam, bukan ilmu cikai-cikai. Kau dah nampak berapa banyak feedback yang aku bagi dekat korang. Kau tengok ni. Dia real feedback, aku tak minta ni tau. Ni yang call dengan aku. Kau tengok ni. Feedback aku baik tu Zik. Mati tanam. Aku takkan anaya korang. Sebab aku share ni pun korang, aku mengajar down support. Mantap. Sebab korang tak bayar pun dekat aku. TP hold selagi H1 tak break out. Saya nak jadi full time trader. Nak jadi full time trader, cuba masuk kelas Zik. Yang penting bukan korang kena bayar RM5,000. Korang tak payah bayar dekat aku RM20,000, RM30,000, RM5,000, RM300, RM400. Korang just buka akaun HFM under Zik. Buka akaun HFM, okay? Under IB code Zik. Dan deposit saja. Automatic kau dapat masuk join VIP group aku. Kau dapat join IB seminar aku face to face. Dan yang kau deposit tu lah untuk kau buat modal trade korang tu. Bukan kau transfer 200 ni dekat akaun aku. Faham tak? Depo berapa? Depo 200 USD. Tapi kita boleh borak bincang, geng. Kalau korang tak mampu 200 USD, aku tak nak. Disebabkan deposit ni korang tak dapat belajar dengan aku. Duit bukan menjadi ukuran, geng, untuk korang nak belajar. Kalau korang tak mampu deposit 200, aku ambil malam ni sahaja 100 USD. Asalkan korang dapat belajar. Aku tak nak jadi duit jadi ukuran. Aku nak korang dapat belajar face to face dengan aku, yang betul-betul nak ubah hidup. Bagi aku peluang untuk mengajar korang, insya-Allah. Okey. Atas kefahaman korang, aku dah cuba mengajar. Tapi kalau kau belajar dengan aku, kau tak dapat juga catch up satu dengan aku, kau berhenti je lah bang trade forex. Sebab teknik aku ni paling simple. Dan aku dah dapat banyak feedback yang orang cakap, oh IB lain susah lah. Bila dengan Zik, oh senang pula Zik explain. Oh mudah faham lah.
aku sekarang selagi slot masih ada. Sebab apa? Aku buka hanya untuk kau tengok video ni, aku buka tak banyak. Sebab dewan untuk seminar tak besar lagi. Dewan untuk seminar aku tak besar. Alang-alang kau dah ada kau bagi salam. Assalamualaikum semua. Guys, lately ni kan aku nak beritahu korang lah. Aku live dekat TikTok, selalu orang komen, Z, bila nak buat offline class? Z, bila nak buat offline class? Guys, aku nak beritahu yang aku dah sewa satu dewan untuk korang ni yang kita akan buat face to face offline class. Apa yang kita akan belajar dekat dalam kelas ni guys? Yang pertama, korang akan belajar SOP direction, SOP zoning dan juga SOP entry. Okay, so bila akan berlangsung kelas ni Z? Tak sabarlah Z. Tolong. Kelas ni akan berlangsung 6 hari bulan 7 2025 pukul 10 hingga pukul 12 di lokasi Pavilion Bukit Jalil. Yang nak join, aku perlukan 80 orang je sebab aku sewa dewan tak adalah besar sangat. Cukup untuk 80 orang sahaja. First come first serve. Macam mana nak join? Korang tekan link dekat bio aku, DM admin aku sekarang. This is Breakout Bedok. Salam offline.